Ada seorang pakcik yang saya kenal dulu, dia ada kencing manis. Dia tanyalah saya macam mana nak kawal gula dalam darah dia tu kan. Lepas tu bila saya first time cerita kat dia pasal makan lemak tu semua, memang dia terkejut lah. Lepas tu dia banding pula dengan apa yang doktor beritahu dia. Dan tahu tak apa doktor suruh dia makan? Doktor suruh dia makan biskut kering yang ada tulis high fiber. Sebab apa? Sebab ada tulis fiber dekat biskut tu. Jadi pakcik tu anggap, oh biskut ni ada serat lah kan, sebab fiber tu kan serat. Jadi hari-hari dia makan biskut kering tu. Tetapi masalah kencing manis dia tak pernah selesai. Nampak tak? Biskut tu majoritinya adalah berasal daripada tepung gandum, yang mana GI dia tinggi sebab tepung tu dah dikisar terlalu halus, dipanggil refined carbs, menyebabkan dia cepat masuk ke dalam darah kita. Dicampur juga lagi dengan gluten yang ada dalam tepung tu yang menyebabkan keradangan usus. Dicampur lagi dengan glyphosate, racun rumpai yang digunakan dekat ladang yang masa keluar biji gandum tu semua tu kan. Dan selama dia ada kencing manis tu, dia memang sentiasa makan ubat dan tak pernah selesai masalah kencing manis dia. Jadi anda kena hati-hati kalau nak beli makanan proses. Jangan cepat tafsir sesuatu makanan tu sihat kerana dia tulis high fiber ataupun dia tulis pelbagai jenis zat besi, pelbagai jenis vitamin dekat dalam ni. Cuba check label dekat makanan proses tu. Adakah minerals ataupun vitamins tu bila kita makan makanan proses tu boleh mencapai keperluan badan kita untuk satu hari?